Tengok kita semaya lepas maghrib, kita doa maghrib, isya, subuh, kau berapa kita doa, wa adkhinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Kita minta, ya Allah Tuhanku, masukkan kami ke dalam syurga. Allah Ta'ala kata boleh. Boleh pun nak masuk syurga. Tapi kalau tengok kau perangai mung, amal ibadat mung, berapa hari baru main masjid? Berapa hari baru? Berapa hari baru mung kenal 5 waktu? Berapa hari baru mung lekat semaya 5 waktu? Berapa hari baru mung semaya Jumaat? Berapa hari baru mung kenal pintu tangga masjid? Kau tengok amalan mung, memang masuk ke syurga aku bau podok. Tapi mau minta syurga aku, mengingat kau nilai setara mana syurga aku. Tapi oleh kerana aku bersifat Ar-Rahman, aku bersifat Ar-Rahim, Al-Ghaffar, dan aku memiliki sifat segala-galanya kelebihan, aku beri kamu. Tak apa, dah mu nak masuk syurga sana, belajar-belajarlah duduk di taman-taman syurga atas dunia. Radhatum min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Training, belajar, berlatih, tarbiyah diri duduk di taman-taman syurga di dunia. Nanti sesok-sesok mau duduk di akhirat kelak mu tak pelik dah, pasal mu besok dah. Dia sudah semaya maghrib, sudah wirid, sudah doa, pun tak motosikal, minta masuk syurga, pun dia duduk kedai kopi, mi goreng basah soal, patut dia tarik. Sani berkinyuk minta nak masuk syurga, Allah Ta'ala makbul. Dah mula masuk syurga, belajar-belajarlah duduk di taman-taman syurga. Mana dia taman-taman syurga? Kuliah-kuliah agama. Semaya maghrib 10 sah, dengar kuliah setengah sah. Pahala mana ni? Uzur syar'i silakan, ada musyaqqah silakan. Ni duduk kedai